Kepada mereka yang balik kampung menunggang motosikal pada minggu depan, jangan lupa cek dulu kondisi motor korang. Pastikan sistem brake berada dalam keadaan baik dan fork tak leaking, minyak tak kena dekat disc dengan brake pad dia. Pastikan lampu depan dan belakang dan juga signal hidup. Rantai dan sproket, make sure berada dalam keadaan tip top. Kalau rantai dengan sproket tu dah uzur, dah reput, tukar je lah guys. Kalau korang pakai skuter, make sure sistem CVT dan juga belting korang berada dalam keadaan sihat. Sebab kalau belting ni dah reput, dia putus dekat highway nanti, pening mahang. Kalau motor korang menggunakan radiator sejukan cecair air ni, make sure coolant cukup lah. Kalau overheat tengah jalan pun pisang guys. Dan yang paling penting, minyak enjin guys. Kalau korang baru saja servis minyak enjin korang, cek level minyak enjin korang, top up sekiranya perlu. Kalau dah lama tak tukar minyak enjin, tukarlah minyak enjin baru. Make sure korang servis dengan minyak enjin grade yang betul dan juga of course minyak enjin yang ori. Macam ni, Shell Advance. Ada untuk skuter, ada untuk motosikal. Crazy good oil diorang kata. Dan yang paling penting, berhati-hati di jalan raya guys. Bye. Assalamualaikum.